Pernah tak rasa bila baca sesuatu macam ada makna yang lebih dalam? Jom kita bongkar. Macam mana kalau kita kata, kunci untuk faham tu sebenarnya dah ada dalam teks tu sendiri? Inilah yang kita panggil tadabbur. Bukan sekakak baca, tapi kita cuba lihat apa yang ada di sebalik perkataan tu. Nak faham betul-betul, kita kena tengok dulu akar katanya, 3 huruf ni. Cuba tengok jadual ni. Semua perkataan ni datang dari akar kata yang sama, iaitu DBR. Nampak tak coraknya? Semua perkataan ni ada kaitan dengan konsep belakang atau kesudahan. Senang cerita, tadabbur ni maknanya kita tengok apa jadi lepas tu, kesudahan sesuatu perkara. Dan yang bestnya, Al-Quran sendiri cabar kita guna kaedah ni untuk uji konsistensi teks tu. Ayat penting ni terus tanya, kenapa mereka tak buat tadabbur Al-Quran? Ia cakap, kalau Al-Quran ni datang dari sumber lain, confirm kita akan jumpa banyak benda bercanggah. Jadi, bila kita buat tadabbur, ia sebenarnya buktikan yang teks ni sangat harmoni dan konsisten. Okey, so macam mana nak buat? Jom kita tengok step by step. Mula-mula, kena tengok konteks. Apa ayat sebelum? Apa ayat selepas? Kedua, kita kumpul dan bandingkan perkataan yang sama dari seluruh Al-Quran. Ketiga, selalu tanya diri, apa sebenarnya tujuan atau hikmah di sebalik ayat ni? Dan yang terakhir, pastikan pemahaman kita tu tak bercanggah dengan ayat-ayat lain. Ingat, benda ni bukan aktiviti mistik tau. Ia satu proses mental yang sangat logik dan aktif. Jadi kesimpulannya, tadabbur bantu kita faham mesej, sahkan konsistensi dan dapat pengajaran praktikal. Proses ni sebenarnya sesiapa pun boleh buat. So, persoalannya sekarang, anda nak mula dengan perkataan apa?